Setiap petang, ketika rakan-rakannya pulang ke rumah untuk berehat, dia memulakan perjuangannya. Di sebalik senyuman kostum yang dipakainya, tersembunyi peluh, keletihan dan harapan yang tidak pernah padam. Setiap gambar yang diambil, setiap ringgit yang diterima, bukan untuk keseronokan, tetapi demi meneruskan kehidupan dan pendidikan. Namun, di sebalik segala kesusahan itu, dia tidak pernah berhenti bermimpi. Kerana dia percaya pendidikan ialah jalan untuk mengubah masa depan. Kamu bukan murid sekolah saya? Ya, cikgu. Kenapa kamu bekerja di sini? Ibu sakit. Saya mahu bantu keluarga. Saya juga mahu terus belajar. Ini untuk kamu, Amir. Terima kasih, cikgu. Buku. Menunggang. Basikal. Menulis. Karangan. Amir, usah putus asa. Cikgu Nuraidi bukan sekadar melihat seorang kanak-kanak memakai kostum. Beliau melihat seorang murid yang sedang berjuang demi sebuah impian. So, petang Cikgu Nuraidi, masih ingat budak yang selalu memakai kostum ini pada setiap petang? Amir, Terima kasih cikgu. Kalau bukan kerana cikgu, mungkin saya sudah berhenti sekolah. cikgu cuma buat apa yang patut. Cikgu, mungkin perkara ini kecil, tetapi bagi saya, ia telah merubah seluruh hidup saya. Saya ingin menumbuhkan dana jasa guru di sekolah ini. Semoga lebih ramai murid yang memerlukan dapat terus belajar. Cikgu bangga dengan kamu.